Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan CRTV kami. Terima kasih. Inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala sememangnya mengetahui lagi memerhati keadaan hamba-hamba. Allah Ta'ala dia tahu hal ehwal hamba-hamba ni. Dia tahu. Dia tahu cara tahu tadi, tahu cara detail halus, tahu semua. Tahu semua. Tak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Tahu semua. Tahu luar, tahu dalam, tahu. Luar tahu, dalam pun tahu. Tidak boleh ditandingi pengetahuan Allah Ta'ala itu. Allah itu maha. Apa-apa pun semua maha pada Allah. Maha mengetahui. La khabirun basirun. Allah Ta'ala itu sememangnya mengetahui, lagi basir, melihat, memerhati hamba-hamba. Dia tengok sore-sore kita. Kadang-kadang kita tak mari kelitah Allah Ta'ala dia tengok kita. Kita dia kata kita sore pakai kita je. Kita lah. Kita pun pernah juga dengar simpulan bahasa apa ni, pepatah. Dia kata apa ni, jangan duduk jaga tepi kayu orang. Jangan tahu pasal orang. Hak pasal orang tu kita tak ambil tahu pun Allah Ta'ala ambil tahu semua. Termasuk urusan kita semua Allah Ta'ala ambil tahu. Semua urusan kita Allah tahu belaka. Urusan hak kita duduk berkata-kata dalam hati, duduk zikir dalam hati, duduk litah mari dalam hati, apa hajat, apa kehendak, apa lintasan, apa niat, semua Allah Ta'ala tahu semua. Basir, melihat, la khabir. La khabir ni sungguh amat-amat memerhati, amat-amat mengetahui, mendalam. Bukan tahu saja bodoh, mendalam. Bukan hanya tahu gitu ya. Dok tahu dengan mendalam. Tu jadi tuan-tuan semua. Allah Ta'ala tahu kita duduk sebut nama dia. Subhanallah, Masya Allah. Walaupun mulut tidak berkata-kata, tapi hati terus cakap. Tengok langit, tengok bukit, tengok apa semua. Masya Allah, hebatnya Allah. Ni ujian tu buat tak berhenti ni. Musim dia ni. Kita tengok Masya Allah. Jadi semuanya tadi adalah hijab Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala tahu apa kita lafaz, apa kita kata, apa kita buat. Walaupun kadang-kadang ada orang dia bermusyawarah, dia tak sedar tadi dia bermusyawarah, dia dua, yang ketiga itu Allah. Dia bermusyawarah 10 orang, yang ke-11 itu Allah. Dia tak ingat, dia ingat 10 tu ya. Dia tak ingat Allah, saat Allah Ta'ala ada dalam syarat dia tu. Duduk melihat, duduk mencatat, duduk mendengar, duduk memerhati. Supaya kita kata kita sorang. Bukan kita sorang, Allah Ta'ala bersama kita. Ada sama dia tengok kita, takutnya kita tak sedar, tak khabar.